Penggunaan EV lonjak kepada 44,813 unit tahun lalu. Kuala Lumpur, penggunaan kenderaan elektrik (EV) di Malaysia mencatat peningkatan ketara apabila mencecah 44,813 unit pada 2025 berbanding hanya 3,127 unit pada 2022, menurut Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri, MITI. MITI memaklumkan lonjakan itu dipacu oleh inisiatif kerajaan termasuk pengecualian duti import dan duti eksais bagi EV import sepenuhnya, CBU, dari 2022 hingga 2025, selaras dengan Dasar Automotif Nasional 2020 yang menyasarkan Malaysia sebagai hub pengeluaran dan ekspor kenderaan generasi baharu, NXGVEF. Selain menggalakkan pemasangan EV secara tempatan oleh pengeluar kenderaan, OEM, MITI berkata sehingga 31 Disember 2025 sebanyak 5,624 unit pengecas EV awam telah dipasang di seluruh negara, iaitu 56% daripada sasaran keseluruhan.